Boleh yang ni satu. Bapak besar weh, kau tengok aiskrim dia. Weh, banyak tu kat biskut dia, aku baru perasan weh. Yang ni kalau saya nak microwave, boleh? Alright, sekarang ni aku ada dekat Selayang. And for the first time aku nak try suka dessert. Let's go. Dia order kat mana? Order sini. Yang mana kan? Cheese tart. Dia tak boleh microwave kat sini Oh, boleh juga? Oh, boleh je? Alright, boleh lah. Satu. Boleh yang ni satu. Vanilla ke coklat? Bagi vanilla. Dalam dia, abang nak coklat milk ke tak? Dalam ni kita coklat lagi? Bagi tak. Tak coklat. Itu ni receipt. Oval ambil kat tengah, aiskrim ambil belah kanan sekali, baca dekat ujung Abang tunjuk receipt saja. Okey, terima kasih. Ini kalau saya nak microwave, boleh? Boleh. Okey, terima kasih. Boleh. Okey. Tak sini depan. Ini dapat sekali yang satu. Tapi kau kena sepak aku ni. Pegang. Kau macam pasrah je ni. Tak apa nak arah. Terima kasih. Alright. Okay, semua dah settle. Bapak aiskrim ni weh. Yang ni kena makan dulu weh. Kita orang ambil, nantilah kita orang cakap dalam kereta nanti. A few inches later. Alright, so kita orang review dekat sini je lah. Okay, dekat parking lot ni. Okay, ni aiskrim dia. Bapak besar weh, kau tengok aiskrim dia. Kau ni kecil je kat bawah. Yang ni pun ni je. Aiskrim dia tak manis. Serius. Dia kurang manis. Balance lah. Balance. Lepas tu di atas ni dia letak macam apa ni bagi? Cornflakes Cornflakes. Sedap weh. Sedap. Tapi besar weh. Besar gila. Bapak. Bapak so. Kalau ni berapa? RM18 Aiskrim ni RM18. Yang tu ada brownies. Okay, so apa yang kita orang order tadi adalah bucket cookies. Okay, dalam kalau bucket cookies tu dia letak dalam bag macam ni. Korang akan dapat bag macam ni. So kat dalam dia macam ni lah. Nampak tak? Nampak tak? Dia akan dapat bucket and cookies. Dia letak macam tu je weh. Okay, lepas tu ni harga dia untuk bucket cookies ni RM28. Okay, RM28. And yang ni kita orang order apa ni dia panggil oval cookies. Oval cookies yang ni dia panggil oval cookies. Okay, dia biskut bujur lah senang cerita. Okay, biskut bujur. Lepas tu korang akan dapat ais dengan susu. Nampak tak? Susu. So ya, macam ni je. Okay, ni harga dia dalam RM19.90. So kalau cookies ni, bucket cookies, dia bagi sekali dengan susu ni dengan ais.
Untuk pairkan ni lah, makan sekali lah. Okay, untuk makan sekali. Lepas tu ice cream ni, okay, kita beli 3 item ni lah. Okay, 3 items. So ice cream ni dalam RM18. Okay, so total semua sekali RM65.90. So apa pendapat korang? Aku pun tak tahu sebab aku tak rasa lagi. Okay, so aku nak rasa yang ni. Okay, next aku nak try yang ni, oval cookies. So aku akan letak air susu dia dulu dalam ni, ais. Okay, so ni lah yang dia bagi untuk oval cookies. Okay, aku tak tahu cara makan ni macam mana. Maybe aku akan makan cookies ni dulu, lepas tu aku akan minum susu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Cookies dia tak manis sangat. Okay, lepas tu aku akan minum dengan susu dia. Mau makan kan? Gila. Weh, sedap weh. Okay, sekali lagi. Dan aku tak tahu betul ke tak cara aku makan, tapi ni cara aku lah. Cara aku makan. Tak ada salah macam mana pun, okay? Bila apa cookies ni dia mix dengan susu, dia macam sedap. Sedap. Dia macam balance sebab susu ni dia berlemak, tak manis. Lepas tu yang ni dia benda manis. Dia memang balance. Serius. Yang ni aku nak rate dia maybe 8 per 10. Boleh tak? Not bad. Serius, sedap. Untuk biskut dia ni, kat dalam ni aku pilih dark chocolate. Dah ada dark chocolate kat dalam. Nampak tak? Okay, and the last one aku nak try bucket cookies dia. Yang dia pun dibagi sekali dengan susu dengan ais. Mungkin cara makan dia tu sama juga macam oval cookies tu. Weh, banyak juga biskut dia. Aku baru perasan, weh, biskut dia banyak. Okay, ais, susu yang sama lah. Okay. Okay, jom kita try. Dia bagi bucket macam ni Nampak tak? Ni pun dah hampir penuh. Dalam ni banyak lagi biskut. Nampak tak? So aku akan rasa biskut dia dulu. Dia tak manis lah. Dia tak manis, tapi dia crunchy gila. Okay, aku makan dengan susu dia pula. Okay, sekali lagi. Sedap pula weh, rasa. Serius. Dia macam addicted tau. Sebab dia makan dengan susu. Kalau kau makan biskut tu saja kosong macam tu, dia tak sedap. Dia tak berapa sedap. Bila kau makan dengan susu ni, sedap. Serius, sedap gila. Alright, so aku dah settle makan semua, aku dah review semua. Dia menu dia banyak lagi sebenarnya. Memang banyak lagi. Tapi yang ni je kita orang mampu buat. Nak banyak-banyak sangat tak boleh sebab dia manis kan. And yeah, so overall aku nak rate dia dalam berapa semua 8 per 10 overall. Okay, overall 8 per 10. Seriously not bad. Okay, sedap, memang sedap. So yeah, aku rasa tu je lah untuk video pada kali ni. Kalau korang enjoy tengok video ni, korang jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku untuk video yang akan datang. So yeah, bye bye.
Bye.